Oh, so ni lah dia Ektat yang Malaysian Book of Record tu kan? Hai, kita foodie kan? Betul. Tahu tak sini ada Ektat paling best dekat Malaysia? Paling best kat Malaysia, serius lah? Ya, serius. Jom dekat saya. Okey, jom. This one is original Ektat. Inilah dia, original Ektat. Ya, yang tu sebab orang beratur sekarang. Yang ni yang Malaysian Food of Record tu? Ya. Memang menarik lah guys. Inilah nasi lemak dia pula kak. Ayam dia besar-besar kak Dapat siap keruk-keruk lagi kak. Kacang, ikan bilis, timun semua cukup kak kan? Ya. Okey kak, ini saya tahu kak. Ini mesti kaya toast, betul? Ya, betul. Dia punya butter pun memang tebal-tebal kak Memang tebal-tebal. Akak yang oren pekat-pekat ni apa benda pula kak? Iyalah, best seller kita orang kari laksa. Yang ini nasi apa pula kak? Nasi biryani rendang beef. Rendang beef. Dapat kacang, acar timun, ikan bilis dengan rendang beef dia kak Ya, nasi dia kita orang guna beras basmati. Beras basmati siap. Yang ni peanut toast, dia ada crunchy dekat atas. Yang ni best seller kopi kita orang, nama dia Oriental Coffee. Oriental Sebab Coffee kopi ni kita orang buat sendiri. Akak yang kalau yang sejuk ni pula apa kak? Yang ni mocha ice. Mocha ice. Ya. Tapi kak saya nak tahu apa yang paling top seller selain mocha ice ni kak? Ush, ini apa pula kak? Ya, kita orang punya best seller merchandise. Kalau saya nak beli white coffee ni, saya boleh datang sini belilah. Ya. So saya boleh buat dekat rumah. Ya. Okey kak, kalau macam tu saya makan dulu kak Boleh enjoy your meal. And yang paling penting sekali, diorang ada halal certified. So tunggu apa lagi? Tinggal nak datang.